Rata-rata netizen di Malaysia ni memang nakkan FAM digantung, bola sepak Malaysia berkubur. Punca perkara negatif ni berlaku, kebencian ataupun sakit hati kepada seorang individu yang berada dalam peta bola sepak Malaysia ni, iaitu Tunku Maguto Johor ataupun Tunku Ismail. Assalamualaikum. Sejak isu 7 pemain warisan Malaysia ni yang tak disahkan FIFA, yang kita masih menunggu kata putus daripada FIFA sendiri, setelah FAM pun katanya dah buat rayuan, dah menggunakan lawyer international lah, ataupun peguam antarabangsa yang cukup mahir dalam sukan bola sepak ni. Mesti menunggu. Tapi apa yang aku nak katakan, sejak isu ni berlaku, rata-rata netizen di Malaysia ni kebanyakannya seolah-olah macam menafikan hak Malaysia ni, hak FAM sendiri, hak negara kita untuk mempertahankan apa bukti-bukti yang ada. Pelbagai posting, pelbagai statement, naratif, pelbagai persepsi, ulasan, macam-macam. Sedangkan kita masih dalam proses rayuan. FAM masih ada ruang untuk mempertahankan. Sepatutnya dalam keadaan sukar sekarang ni, kalau kita kata kita ni peminat bola sepak, penyokong bola sepak, kita rakyat Malaysia, sepatutnya kita jangan menggembar-gemburkan perkara yang boleh mendatangkan negatif. Kita jangan mengikut fan-fan negara jiran kita yang memang nakkan Malaysia ni digantung, dipotong mata, FC sebagainya. Sebab tu aku tak banyak ulas ataupun memberi pandangan pasal isu 7 pemain warisan ni yang masih menjadi tanda tanya. Aku faham kebanyakan penyokong Malaysia, rakyat Malaysia, netizen-netizen ni mahukan keadilan, mahukan clear daripada pihak pentadbir bola sepak Malaysia. Tetapi jangan sampai mengeluarkan posting-posting ataupun statement-statement yang boleh mendatangkan pemikiran yang negatif daripada rakyat Malaysia sendiri. Dan kita tahu negara jiran kita sebenarnya memang seboleh-bolehnya mahukan Malaysia digantung, diambil tindakan dan sebagainya. Sebab bola sepak Malaysia ketika ni memang sedang berada dalam aras yang terbaik sejak revolusi yang dilakukan oleh Tunku Maguto Johor. Oleh kerana mungkin Tunku Maguto Johor ni berada dalam saf bola sepak Malaysia ni, aku rasa selagi itulah akan ada cerita-cerita yang mahukan kejatuhan semula bola sepak Malaysia ni. Aku rasa beginilah, selagi kita belum tahu keputusan pihak rayuan FIFA sendiri, aku rasa tak perlu kita terlalu banyak menimbulkan persoalan-soalan. Macam aku cakap tadi, andai kata rayuan FAM ni ditolak FIFA, kita masih boleh membawa kes ni kepada CAS. Keputusan CAS tak berpihak kepada kita, barulah aku rasa penyokong-penyokong di Malaysia ni boleh mengeluarkan pandangan-pandangan ataupun desakan kepada pihak FAM, ataupun apa pun kita tunggu keputusan sebenarnya, baru kita boleh bercakap ataupun kita ada hak untuk mengeluarkan sebarang statement. Selagi tidak ada keputusan di pihak FIFA, selagi kita dalam proses rayuan, kita sepatutnya berada di belakang skuad Harimau Melaya, skuad kebangsaan, kerana kita sayangkan bola sepak Malaysia, babe. Jadi jangan menimbulkan persepsi negatif, kerana bola sepak Malaysia ni sekarang ni berada dalam keadaan terbaik. Apa pun yang berlaku ketika ni dalam bola sepak Malaysia, momentum kemenangan tetap berada dalam tangan skuad kebangsaan, sehingga dalam kelayakan Piala Asia kita tengok masih berada dalam momentum kemenangan. Yang terbaru menang dengan Laos 5-1. Dan begitu juga skuad Johor Darul Ta'zim sendiri, dengan tiadanya 3 pemain warisan yang bermain dalam skuad Harimau Malaya yang digantung, tetapi skuad Johor Darul Ta'zim masih dominan dalam Liga Malaysia, belum ada sebarang kekalahan. Dan itulah aku cakap, selagi ada Tunku Maguto Johor dalam bola sepak Malaysia ni, selagi itu segelintir masyarakat bola sepak Malaysia ni tak suka ataupun mahukan TMJ ni berundur sebenarnya dari bola sepak Malaysia. Tapi korang kena ingat, betul apa yang Coach Peter cakap, jika Tunku Maguto Johor tak ada dalam bola sepak Malaysia ni, di mana kedudukan bola sepak Malaysia kita sekarang? Di mana standard Liga Malaysia di mata dunia? So, kena fikir-fikirkan perkara ni, jangan mengikut emosi, jangan mengikut amarah, jangan mengikut hati yang busuk tu, kerana ianya boleh mendatangkan perkara yang tak baik dalam bola sepak Malaysia. So, nasihat aku, pandangan aku, kerana aku tak banyak memberi pandangan mengenai isu-isu yang berlaku dalam bola sepak Malaysia ke belakang ini, kerana aku nak melihat apa pandangan-pandangan segelintir masyarakat bola sepak yang mengatakan diorang ni penyokong bola sepak. Tetapi kalau korang penyokong bola sepak, korang takkan mengeluarkan statement-statement ataupun posting-posting yang boleh mengundang kebencian kepada individu-individu dalam bola sepak. Seharusnya bagi sokongan, kita tunggu apa pun keputusan daripada pihak FIFA sendiri dalam rayuan kita, sehinggalah saat akhir, sehinggalah step yang terakhir. Jika keputusan tak berpihak kepada kita, baru kita bersuara, baru kita menentukan di mana kedudukan pentadbir bola sepak Malaysia. So, fikir-fikirkan.